membersihkan hati. Sebab kalau kita nak meningkatkan diri kita, level iman, level Islam kita, nak jadi orang yang wanita yang baik, kerana hati kita kena bersih. Selagi hati tak bersih, maka susah kita nak capai. So, di antara cara kita nak capai takwa dengan pembersihan hati ialah yang pertama kita buat musyaratah. Musyaratah ialah buat apa? Perjanjian dengan Allah. Ya Allah, kita nak jadi baik. So, kita buat perjanjian dengan Allah. Kita akan usahakan untuk buat yang termampu atas kita dengan harapan Allah berikan kita, jadikan kita orang yang baik. So, di antara yang kita patut usahakan ialah kita kena usaha supaya jiwa kita bersih yang akan menyebabkan kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Yakni saya dah bacakan beberapa ayat Quran, satu Syam dan sebagainya. Maknanya kita kena berusaha lah, benar-benar berusaha macam mana aku nak bersihkan hati aku. Kita pergi belajar, kita bersihkan tauhid kita, kita beramal dengan ikhlas, hati kita mulai bersih. Kemudian yang kedua, ulama menerangkan kalau hati kita nak bersih, kita belajar pun, mengajar pun, kita buat apa pun, tapi jalan hidup kita jangan cenderung kepada yang salah. Hidup jangan cenderung kepada yang salah. Apa saja kesalahan, walaupun benda itu orang tak tahu, kita nak buat. Selalu ingat suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, hidup dia dengan penuh kebenaran, hidup atas kebenaran, berpesan-pesan dengan kebenaran dan hidup dengan kesabaran. Dia pesan-pesan dengan kesabaran. So kita kena hidup dengan benar, hidup dengan sabar. Saya daripada beriman dan beramal soleh. Kalau kita puasa, kita ni dan ni, tapi kita selalu cenderung pada yang salah. Kita selalu nakkan keuntungan dunia, kita nak kesenangan, kemewahan, walaupun kita akan tindas orang, hanya orang atau sebagainya. Kemudian jangan bermalas-malas mengerjakan amal soleh. Sebab kita selalu malas. Ada sini yang kena homework tak? Apa homework awak? Doa apa? Doa mata? Jangan malas. Bila saya bilang nak soal, saya dah suruh kan? Bila nak kena soal, dah sebulan lepas saya suruh kan? Dah hafal belum? Okey, last morning minggu depan masuk. Belum, minggu depan I'm coming. One more week. Next week I'm coming. Saya belum bayar, saya belayar kamu. So minggu depan, okey kita ponting ramai-ramai. Pergilah awak. Doa malas. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan kan? Ada tak? Saya nak awak hafal tu doa. Minggu depan seorang saya dah kasih sebulan, tapi awak masih malas juga. So sampai dah hafal, alhamdulillah, masukkan dalam doa awak. Siapa belum hafal, ingat. Nak bersihkan hati, tak perlu malas beribadah. Ibadah tu termasuk menghafal doa, membaca Quran, membuat itu, membuat ini. Kalau kita malas, kita tak akan susah nak bersihkan hati kita. So hati kita berkarat. Kalau benda dah berkarat, dah kotor, mesti rajin bersihkan. Betul tak? Kalau periuk kita kotor, kita tak cuci, apa jadi? Kerak. Kotor terus melekat kan? Tapi kalau kita cuci, kotor dah hilang tak? Hilang. Jadi kita kena rajin cuci. So jangan malas, rajin bersihkan hati. So doa minggu depan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Hingga akhir ayat minggu depan. Okey, hari ini kita masuk murakabah. Setiap pagi selalu kena baca. Okey, apa tu murakabah? Kalau kita sekadar belajar datang penuhkan tempat, ya pada rumah kan, datang belajar pun baik juga, maka kita rugi. Kita tak dapat apa benda. Tapi awak kata saya tak belajar kerana saya nak meningkatkan iman saya, nak meningkatkan amal soleh saya, nak jadi wanita yang baik. Okay? Dan sekarang kita belajar pasal hati, kita nak bersihkan hati kita, insya-Allah kita dapat. Okay? Tapi kena rajin.
Yang kedua-dua, al-muraqabah. Maksudnya selalu mengawasi diri. Apabila seorang telah mengikat perjanjian, harus baginya merasakan keperluan menjaga dan mengawasi perjanjian agar tidak dilanggar. Kita dah buat perjanjian dengan Allah, kita akan banyak beramal soleh, kita akan cenderung kepada jalan yang benar, bukan cenderung pada jalan yang salah. Dan kita akan usaha dengan banyak-banyak perkara, apa saja cara supaya kita tidak termasuk golongan orang yang membiarkan hati kita kotor. Yang saya telah berikan di antaranya dalam bahagian pertama tu, perkataan Ibrahim bin Adham, ada tak? Saya katakan jangan banyak makan. Itu cara kita nak bersihkan hati. Jangan banyak makan. Kerana banyak makan tidak akan menemui nikmat beribadah. Perut selalu bloated. Makan rasa kenyang sangat. Ini tak bagus. Bila kita makan, terasa perut kita macam senak, macam bloated begitu, jaga. Lain kali aku tak boleh makan macam tu. Dah kenyang jangan makan. Kemudian jangan banyak tidur. Umur kita tidak akan barakah. Ada tak sedar lagi tu? Kemudian saya terangkan lagi, jangan banyak angan-angan keinginan. Kita jangan banyak jangan banyak ingin diredai oleh manusia. Kita hidup untuk supaya manusia sayang kita, suka kita. Kita cakap orang semua hormat, hargai, suka. Jangan harapkan itulah. Kita kalau hidup harap manusia selalu redha pada kita, kita akan menemui kerugian. Kerana untuk cari redha manusia kadang-kadang mengundang keburukan Allah. Kemudian kita jangan banyak cakap, jangan mulut dijaga, jangan banyak cakap, dan mengumpat dan menghina. Kerana kadang-kadang perkataan ini boleh menyebabkan seorang itu murtad, na'udzubillah. Dan jangan mengharapkan janganlah mengharapkan redha. Tadi saya terang redha daripada manusia, hanya redha pada Allah. Ini semua kita jaga, dah buat perjanjian. Sekarang kita kena buat muraqabah. Muraqabah makna senantiasa mengawasi diri, senantiasa rasa dirinya diintai. Siapa mengintai kita? Siapa mengamati kita, mengintai kita dan mengamati kita? Ya Allah. Kalau janji kan jadi baik, dia Allah selalu perhatikan kita. So kita mesti ada muraqabah, senantiasa rasa ada yang mengintai kita. Dengan sebab itu kita selalu dikatakan mengawasi diri, berjaga-jaga apa dia cakap, apa dia makan, apa dia lihat, apa dia sentuh, apa yang dia buat semualah. Mana dia senantiasa mengawasi diri dia. Sebab kalau kita tak ada selalu mengawasi diri kita, kita akan buat apa saja yang kita rasa orang lain buat. Kita akan makan apa saja orang makan. Saya bagi contohlah, satu contoh yang dah menjadi lumrah masyarakat kita sekarang. Orang ni belajar agama, pergi haji, kadang-kadang dia ustaz dan dia ustazah pun. Saya bagi contoh paling-paling yang dah jadi susah nak cakap. Bila ada majlis perkahwinan, campur aduk tak? Campur aduk tak? Yang duduk campur aduk tu orang belajar agama. Yang duduk yang bikin majlis orang belajar agama. Rumah majlis campur. Ini orang tak ada muraqabah, tak ada muhasabah, tak ada musyaratah. Dia janji belajar, hadirkan diri kat kelas saja. Dia hadirkan diri kat bekas saja. Tapi dia tak pernah perhatikan. Allah sedang perhatikan. Majlis dia kan hilang barakah kalau dah campur aduk. Apa alasan tak bagi? Semua orang buat macam itu. Semua orang buat macam itu. Awak orang beriman. Awak orang belajar agama. Awak ada ilmu. Takkan awak samakan diri awak dengan orang-orang yang tak ada ilmu. Sebab itulah kita tak bagi jemput ustazah. Ada pun saya dia kata, ustazah minta maaf saya tak jemput ustazah, majlis saya campur. Belum majlis kahwin tu. Saya tak astagfirullahaladzim. Awak tahu itu haram dan still awak bikin. Dan awak cakap, ustazah jangan marah saya tak jemput anak saya pergi kahwin. Pasal majlis saya campur. Mana awak memang terang-terang nak dosa kan? Terang-terang bila kita diangkat berkat, awak takut dapat, kena la'anat. Itu lawan barakah. Faham tak? Diangkat keberkatan, mana majlis itu akan dilaknati.
Saya tu awak pergi tengok statistik, bukan saya buat cerita statistik sampai dibawa ke parlimen awak pergi ke mahkamah syariah tanya 4,000 orang lebih kurang kahwin di Singapura, hampir 3,000 cerai. Ustaz dilaknat pada Allah Ta'ala. Laknat mana dijauhkan dari rahmat. Itu makna laknat. Barakah maknanya bertambah kebaikan. So kita belajar agama, tapi kita cuma sebahagian orang kita cuma belajar saja. Saya bilang jadi majlis saya campur aduk. Majlis anak dia kahwin campur aduk. Majlis anak kita kahwin, kita buat seolah inilah satu kali saja anak kita akan kahwin. Lepas tu kita tak nak 10 kali Ustazah. Bukan dah nak lahir. Kita punya majlis terlampau gah sekarang. Terlampau pembaziran pun. Jadi ini kerana walaupun dia belajar, dia tak hadirkan hati dia masa belajar. Dia cuma hadirkan badan itu saja. Kalau hati akal hadir tempat belajar, kita nak jadi baik. Kita tak nak undang keburukan Allah. Okey? Ni majlis-majlis kita sekarang banyakkan haram daripada halal. Dosa banyak sebab percampuran. Dalam Islam tak boleh. Tak kata Ustazah juga begitu. Habis yang kadang-kadang kat majlis-majlis orang beri tempat-tempat agama pun percampuran ada. Yes, tak nafikan. Habis kadang soal bergambar ustaz dengan ustazah pun bergambar haram. Semalam soal gambar keluar. Seorang pembaca Quran kali ke apa, haram tu gambar. Apa kata awak menang? Itu dia bukan suami isteri yang gambar berdua. Sebab kita ditipu oleh nafsu, ditipu oleh syaitan. Apa kata awak gini? Sebab awak mungkin pandai baca Quran tapi tak pandai agama. Banyak orang tak pandai baca Quran kan, tapi dia tak tahu apa yang agama bawa. Sesuatu dia nak bergambar dengan lelaki bukan mahram, sila lelaki ni qari, nak bergambar dengan perempuan bukan mahram. Hukumnya haram. Awak dapat dosa, dapat apa ni untung. Kita bilang satu mangkuk, awak dapat dosa satu bunga. Dosanya lebih besar daripada pahala yang kita dapat. Sebab kita tidak ada muraqabah, tak ada musyaratah, tak ada muhasabah. Okay? Saya tu walaupun kita bilang dia pandai baca Quran, what's the point? Dia pandai baca Quran tapi dia durhaka kepada Allah. Kadang-kadang orang datang tanya kepada saya, Ustazah, kalau pernah 2 orang dah datang jumpa saya. Sebab bila mereka baca salah, guru dia cakap, awak yang baca macam gini nanti kena laknat. Tak kena laknat. Dia baca salah, merangkak, salah huruf, salah dengung, salah apa, tak laknat. Yang kena laknat, orang baca Quran dan perangai dia bertentang dengan Al-Quran. Faham tak? Macam ini qari, dia baca Quran, dia benar, tapi dia bergambar dengan lelaki perempuan bukan mahram. Itu kita Allah mulku. Faham tak? Itu boleh bilang orang mengaji baca salah tak jangan cakap kena laknat. Okay. Jadi kita kena jadi wanita dan orang beriman yang benar-benar. Jangan hanya pada cepat perkataan. Okay? Tak kira awak siapa. Awak pencari terkenal pun. Bukan mana awak ahli syurga. Awak tak ada tinggi pelajaran. Bukan mana awak ahli neraka. So ingat. Okay? Mesti pada perasaan diri kita, sadarkan diri kita. Jangan kita pandai, mana kita mesti ahli syurga. Tak. Allah tak pandang kita punya amalan. Allah pandang kita punya taqwa. Okay? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia sisi Allah Ta'ala ialah orang yang taqwa. Okay? Sekarang kita bincang lagi lebih mendalam tentang muraqabah. Sebab dalam buku awak pendek, nanti awak kurang faham. Okay? Saya nak kita faham. Kita bawakan dalil-dalil hadis Quran dan sebagainya. Apa makna muraqabah? Muraqabah maknanya, kita bilang sini apa? Mengawasi diri, tadi ada perkataan mengamati atau pengintaian. Ya, ini senantiasa merasa diri diintai-intai, diawas-awas oleh Allah. Allah senantiasa mengintai-intai, mengawas-awas, memerhatikan diri kita. Kau dah janji dengan aku nak jadi wanita baik. Kalau dah buat musyaratah kan, kita buat musyaratah tu kita nak bersihkan diri kita. Cara kita bersihkan diri kita tadi ingat, macam kita bersihkan diri kita, kita kurang bercakap yang tak senonoh, kurang kita mengumpat, kurang hina orang dan sebagainya. Kemudian kita kurangkan tidur, kita kurangkan makan. Sebab ini semua boleh hilangkan kita punya nikmat beribadah.
Dan kita hidup tidak mencari redha manusia, kita hidup untuk cari redha Allah Ta'ala. Dan kita hidup, kita cuba supaya tidak cenderung kepada jalan yang salah, yang sesat. Kita cenderung kepada kebaikan. Kita bilang, saya tak pernah cenderung pada jalan salah atau sesat. Mungkin kita bilang sesat tu jauh, tapi salah tu banyak. Satu berjalan salah, awak tadi saya dah terangkan, awak belajar agama, mengajar agama, awak macam-macam zikir bila hadir. Tapi bila ada majlis, campur aduk lelaki perempuan. Ini mana awak dan orang ni pilih jalan salah? Tak mungkin hati boleh jadi bersih. So awak hidup pilih jalan salah. Habis kita kalau buat macam nanti orang kata, awak hidupkan orang. Allah yang jadikan kita, bukan manusia yang jadikan kita kan. Kita nak cari redha manusia, kita takkan dapat redha Allah. Jadi kita kena usaha supaya kita senantiasa hidup kita cenderung kepada kebaikan, bukan cenderung kepada kesalahan. Yang ketiga, kita janganlah malas dalam amal-amal ibadah, amal soleh. Kalau disuruh baca, bacalah. Suruh hafal. Kita apa kerja kita? Duk tengok TV, lepas tu view program, atau program, tak habis. Umur kita habis berlalu begitu saja. Kita tak perasan umur dicuri tanpa disedari. Dan umur kita banyaklah kena curi. Dan tinggal balance sikit saja. Bila kita nak buat amal-amal yang baik, bila kita nak habis qada kita punya puasa, qada kita punya solat, bila nak habis bayar kita punya fidyah, akal gelam berjepit-jepit, berjengit-jengit. Sedekah tak ada, zakat tak ada kadang-kadang. Kemudian fidyah pun tak bayar. Kalau ikut setengah pendapat ulama, barang kemas yang kita pakai pun tak ada zakat. Memang itu ada pendapat. Kalau awak punya barang, awak tangkat balik ni, pergi angkat semua barang kemas awak, taruh kat tempat timbang duit. Okay. 860 gram zakat. 60 gram. Belum pun sekilo gram zakat. Alamak, timbang 1,5 kilo. Kira berapa harga 1,5 kilo? 1 gram berapa? Okey. Dan awak kira barang awak kira ada 15,000, 20,000. 2% zakat tu. Tak tahu. Okey, bila kita pendak yang kita baik, kita selalu jaga bagus. Awak kira 1 gram berapa? Katalah 1 gram 50, dan awak kali, lepas tu awak bayar 2,5%. Okey, so kita nak jadi wanita yang baik, kita senantiasa tengok Allah perhatikan kita. Kita dah buat persyaratan pada Allah. Sekarang kita senantiasa hidup dengan merasakan ada orang memerhati kita. Kalau kita bawa kereta kat jalan raya, bawa kereta tak payah lah. Kan? Tak usah bawa kereta lah. Kita pun semua ada kereta. Awak jalan raya, yang more tu lah. Yang 860 tu tak payah lah. Boleh? Boleh, tak ada orang. Buang je lah. Price is baik sangat kan, orang boleh buang. Tapi kalau kita kasi 60 tu 60 ada polis ke, berani tak buang? Every time 60 Tak berani kita. 2.5%. Kita dah hanya berang. Ini lampu orang yang berjalan tu tengah stop, merah. Okay? Tapi tak ada kereta. Masak sampai 10. Kita pakai jalan aja. Masa tak ada kereta bukan berani, tapi kalau ada kereta berani. Sebab apa? Awak boleh kena langgar. Kalau tak ada kereta pun kamera ada. Awak kata tak ada kereta, awak kalau tengok tak ada awak jalan. Dari sini datang tu kereta, awak sana. Okay? So kita saja rasa diintai. Orang bawa kereta, dia bawa zoom. Tak ada orang, tak ada traffic polis pun nak tahan dia. Kamera ke atas. Jadi bila ada kamera masuk ada buat surat. You're speeding kat road ni, time ini, waktu-waktu ini. Tak ada, kamera ada, bukti ada. Itu tanda kalau kita lihat itu borak khabar. Aku diintai. Kita ada kamera, tak boleh speed. Kan? Kita juga hidup kita orang beriman, kita diintai. Siapa yang intai kita? Siapa yang mengamati kita? Allah. Kau dah janjikan, dah jadi baik. Kenapa kau tak tunaikan? So bila kita sentiasa diintai, kita akan berhati-hati dah. Tempat tak boleh buang sampah, kamera tak ada, tapi kita pakai buang. Padahal ada polis ke, ada awak boleh tangkap. Oh nak buang tak? Tak buang. Tempat yang awak tengok tak ada traffic polis, awak boleh speed. Padahal ada lama ini beli kamera kan?
Okey, kalau ada jangan berbual lah. Saya ada macam orang berbual. Okey, boleh dengar apa depan kan? Jadi apa ni, kita selalu senantiasa berjaga-jaga sebab kita diperhatikan. Cakap dah bahasa lagi satu, kita diperhatikan. Okey. Hadis Nabi SAW, Nabi berkata, Sa'ala Jibril alaihi salatu wassalam min al-ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innaka yarak. Nabi ni hadis yang panjang, daripada tak silap saya hadis kedua, kalau tak silap saya lah daripada hadis 40. Di mana Nabi sebut kata, telah berkatanya Jibril kepada Nabi SAW anil ihsan, tentang ihsan. Maka kata Rasulullah SAW, anta abudallah ka'annaka tarah, sembahlah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Fa in lam takun tara, tapi seandainya kamu tak dapat lihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya dia nampak kamu. Dalam hidup kita, apa kita nak buat? Kita nak buat seolah kita tengah nampak Allah, Allah nampak kita. Tapi kita tak nampak Allah. Maka Nabi ingatkan, Allah nampak kamu. Mana jeruk, mana rantau, mana tempat tersembunyi, Allah nampak kita. Orang tak tahu, manusia tak tahu, keluarga tak tahu, Allah tahu. Orang tak dengar, Allah dengar. Okey. Dengan sebab kita ada perasaan macam ini dia ada kita murakabah. Apa kau nak buat, Allah lihat kau. Apa kau nak cakap, Allah lihat kau. Allah dengar. Okay. So orang ni akan berubah jadi baik. Sebab dia tahu ancaman manusia sikit, ancaman Allah besar, berat. Okay. Dan dalam satu alaq, surah Alaq, surah apa Surah Alaq, surah pertama turun. Surah Iqra lah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bukan ayat 1-5. Ayat 1-5 kita hafal. Ni ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha melihat? Dah saya bacakan. Alam ya'lam bi anna Allah yara, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, hingga akhir lah kan. Jadi Allah Ta'ala kata, apakah kamu tak mengetahui bahawasanya Allah Maha melihat? Allah melihat segala sesuatu, tak ada satu pun terlepas. Okay. So kalau kita nak jadi wanita baik, nak bersihkan hati, kita kena selalu ingat Allah tengah melihat aku. Apa yang kau pakai ni, apa yang kau buat, Allah akan melihat. Tapi bila orang lupa Allah melihat, maka berlakulah penyelewengan dalam hidup rumah tangga. Suami ada isteri halal, dia pergi pada perempuan haram. Isteri ada suami halal, dia pergi lelaki haram. Kita tak pergi sampai bersatu pun, satu orang tu mungkin tak pergi sampai bersatu, tapi dia pantang saja tengok lelaki. Mengurat, membual, bergurau, bersenda, padahal bukan suami orang. Bukan suami awak, suami orang. Okay? Kadang-kadang macam zaman sekarang, bergambar dengan suami orang lain, tak salah. Makan satu meja semua staff. Semua staff, kita satu perempuan tu, 3 lelaki, atau kita 2 perempuan, 2 lelaki. Dia lelaki suami? Bukan. Adik, kakak, abang? Bukan. Habis siapa? Staff. Halal ke? Satu meja makan. Pergilah makan meja lain saja. Lelaki dengan lelaki. Haram tapi baik hati. Masing-masing suatu lupa Allah melihat dia. Kita ada majlis Maulidin Rasul, majlis tilawah Al-Quran. Ini semua majlis agama, campur aduk tak? Halal ke haram? Haram. Haram. Ustazah itu majlis tertinggi Islam buatlah begitu. Siapa buat? Hukumnya sama. Takwa hahuna. Siapa memimpin yang takwa, dia akan pasti majlis akan dibezakan. Boleh bikin atau tak boleh? Saya baca surah Kebal kat Malaysia. Bila saya baca, saya bilang Masya Allah. Mereka adakan. Saya pergi Malaysia bulan lepas, 29 hari bulan. Saya balik hari Jumaat, hari ini. Dan malam tu saya hari Jumaat tu saya sampai, malam tu saya pergi ke tempat ada belajar. Di masjid tu
No, lelaki perempuan tak campur. Perempuan. Tapi saya bilang sayang, patut datang minggu depan. minggu saya datang dan minggu depan. So minggu depannya ada majlis Maulidi Rasul di masjid tu, dan besoknya habis-habis tu semua juga akan adakan majlis Maulidi Rasul di masjid Bukit Jalil katanya. Tetapi dalam surat khabar terang-terang tulis stadium majlis yang kat Bukit Jalil, dia kata lelaki akan berada di stadium A, pintu stadium A, dan perempuan di stadium B. Dia tak campurkan walaupun kat stadium. Perempuan masuk pintu lain, lelaki masuk pintu lain. Mana lelaki duduk dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Boleh kan? Tapi kat Singapura belum boleh. So, kalau bila orang tidak ada murakabah, beginilah semua majlis campur aduk. Okay. Walaupun kita ni tilawah Al-Quran, walaupun kita ni majlis Maulid Rasul, boleh diatur lelaki sini, perempuan sini. Kalau bikin beli tiket pun ditulis, masukkan surat khabar, boleh habiskan beribu-ribu duit kat surat khabar. Kenapa tak masukkan tempat lelaki dan perempuan diasingkan? Taruh staff, taruh sukarelawan diasing, lelaki sana, ya, perempuan sini, boleh atur. Betul tak? So siapa yang jagakan, siapa yang menganjur? Kalau dia takwa, majlis akan jadi majlis takwa. Kalau tidak, syarahan bagus tapi majlis kharab. Apa ni? Kharab cakap English tak pernah bawa. Majlis rosak. Kadang terlepas cakap kharab. Majlis rosak. Majlis rosak. Campur aduk. So tak ada perasaan ya Allah melihat kita. Nabi tak ajar kita campur aduk tu. Faham tak? Tapi kita dah buat majlis perkahwinan, majlis Maulidi Rasul, majlis apa-apa semua campur aduk. Okey? Kecuali ada dua je orang yang jaga. Orang pergi Mekah, jemaah Singapura, makan campur aduk lah. Campur aduk, haram tak? Haram. Haram! Siapa Syekh Haji jemaah yang buat macam ini dosa? Ini dosa dia bukan sekali satu kali dosa tau. Kalau pahala, saya nanti saya lupa surah mana ada ayat Al-Quran yang menerangkan buat dosa di Mekah berlipat 4 kali ganda seperti buat pahala di Mekah. So, ada Syekh Haji insaf. Ada, saya selut Syekh Haji macam itu. Dia pastikan di Mekah, di Madinah, dia mana pun perempuan makan perempuan dan lelaki makan lelaki, tak campur. Alhamdulillah, bukan tak ada Syekh Haji Singapura. Okay? Tapi banyak lagi bangsa tak kisah. So ini masalah iman. Masalah iman. Kalau iman kuat, insyaAllah kita jaga. So Allah dah terangkan, tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah maha melihat. Allah melihat segala-galanya. Mana Allah mengintai kita. Bukan bilang bahawa Islam Nabi Muhammad tak ajar macam ini, kenapa kau buat? Islam tak ajar macam ini, kenapa kau buat? Okay. Dan ditanya kepada Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ialah seorang wali Allah. Dia ditanya, dengan jalan apakah seorang hamba itu dapat masuk syurga? Jadi Nabi juga pernah beri banyak hadis-hadis tentang jalan untuk masuk syurga. Kemudian ditanya pada seorang wali Allah, dengan jalan apa seorang itu boleh masuk syurga? Dia menerangkan nombor satu, nombor satu ialah penetapan hati tidak disertakan penyelewengan. Hati tetap kepada Allah, tidak menyeleweng. Mana kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kita ikrar. Ini juga kita mesti berpegang. Jangan menyeleweng. Jangan mengatakan aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Tapi kadang-kadang kita ada ambil air bobo. Misalnya orang Islam kan ada tangkap-tangkap, ada benda-benda yang tak patut digantung, disimpan dalam rumah, disimpan. Okey? Ada orang pergi beli batu apa? Batu apa nak bilang? Daripada gunung, kristal. Orang kat China banyak beli kan? So orang Islam beli, dia bilang, ini batu ni boleh bawa tuah. Ini penyelewengan. Awak nak beli batu tu belilah, tapi dia tak beli awak rezeki. Faham tak?
Dia tak boleh beri kita rezeki, tak boleh menambahkan kita punya rezeki. Jangan ingat batu-batu tu semua boleh beri kita rezeki. It's like the mountain, you know, can bring you good luck. No, batu tu tak boleh bawa kita nasib baik. Faham tak? So jangan kita hati kita kita punya ucapan satu, tapi hati kita tidak tetap. Sebab itu dia boleh menyeleweng ke tempat lain. Jaga. Kemudian yang kedua, satu hati. Yang kedua, kata Zunun Al-Misri, kegiatannya tidak dicampuri kelalaian. Apa yang buat hari-hari? Pastikan kita tidak lalai. Kita hidup pagi, hari Isnin, bangun pagi, solat, jaga jangan lalai. Solat, tapi lepas solat tak tentu awak kita nak pergi belajar kan? Sampai kita tak zikir, tak baca Quran ke, tak berdoa ke, doa kunut terlepas, tak cepat, doa kunut pun terlepas. Itu mana dah lalai tu? Okay. Zikir-zikir semua tak ada. Apa nanti aku nak pergi belajar, rumah nak sapu, nak kemas. Itu kalau kita antur, kita kegiatan semua boleh diantur. Sampai kita tangan tak semaya, tak ibadat dengan sempurna. Dan kita lari-lari nak datang pergi belajar. Okey, Alhamdulillah pergi belajar. Tapi kadang kelas dia mata tengok ustazah, otak dia lari ke mana tak tahu. Yang beberapa yang ustazah ambil, janganlah lambat. Aku ni ada tempat lain. Aku ingat dah jadi kawan. Jadi dia belajar, otak dia lalai. Ingat lain. Ustazah ni kadang dia tak berhenti dah. Dia patut dulu start kelas pukul 10, pukul 11 dah habis. Dia naik 11.30. Dia naik 11.45, pukul 12. Kadang-kadang dia melalut pada 12 lebih. Ya Allah. Jadi kita bila bagian agama ni selalu kita nak cepat. Kan? Kita lalai kat situ. Okey, kita katalah kita belajar time. Kita balik rumah, apa kita buat lepas tu? Okay? Jadi seluruh kegiatan hidup kita ni, jangan ada penyelewengan, jangan ada kelalaian, jangan sampai kita buat perkara yang salah. Balik rumah pergi telefon kawan. Okay? Telefon, berbual sampai rumah. Pukul 12 lebih sampai rumah dah pukul 1. Pukul 1 lebih. Berbual. Lepas tu makan gitu-gini. Pukul berapa dia solat asal zuhur? Pukul 4. Tak apalah, asalkan pukul 4:20 lebih. So ini lalai. Faham tak? Waktu dah masuk. Kegiatan harian dia menyebabkan dia solat sampai lambat. Ini mana dia solat lain? Okay. Kita kena tengok. Zuhur tak zuhur waktu. Asal lambat. Waktu buat ni drama pukul 4, pukul 5 punya drama, nak habiskan tu drama sampai solat asar pun, salat asar pun sampai pukul 6 lebih. Bukan sebab tertidur, bukan sebab ada masalah, tak ada. Saja kadang kita solat lambat. Okay. Maghrib pun dia tengah tengok TV. Jangan sedap ke, tak sedap ke. Sampai begitu gini, habis tu dah habis rancangan tu dah pukul 7. Pergi ada kalau solat, tak ada. Dia lagi bangun, dah pukul 7 baru dia ambil nasi nak makan. Aku tak boleh, dia dah pukul lambat makan, perut lapar. So makan nasi, buat itu, buat ini. Kau berapa solat maghrib? 7:45. Tak apa, waktu ada. Ini lalai. Ni baru solat saja. Okay? So kita kena, kalau orang yang dia selalu perhati Allah perhati aku, dia tak nak. Dia nak solat awal waktu. Dia nak solat, okey, awal waktu dah solat. Tetapi dia solat macam ayam batuk padi. Dan dia solat, selamat dah solat. Tidak, macam kita macam berat kan. Tapi tengok dia solat macam mana, pak, salam, dah habis. Sudah, selamat. Ada orang solat Isyak juga. Awak kita pun solat Isyak, tapi dia solat Isyak setengah jam tak habis. Awak solat Isyak 5 minit dah habis. Awak solat macam mana? Dalam kabut sangat. Macam lipas kita bilang, macam lipas kodong kita bilang, cepat-cepat nak habis. Macam ayam batuk padi, pak-pak dah habis. Apa dia baca dia tak tahu. 20 tahun solat tapi tak tahu apa yang dia baca. Apa mana Rabbul Fadli warhamni wajibuni tak tahu. Okay. Apa makna tahiyatun tak tahu. Apa makna Al-Fatihah tak tahu.
Suruh anak berpuluh-puluh tahun, kuliah kulhu. Banyak surah dia, macam ni tak ada surah lain. Ini semua tak ada lain lah. Habis nak baca surah apa Ustazah? Yasin? Yasin. So awak boleh lancar kat Yasin dalam solat kan? Awak kata okey, saya tak nak ambil banyak. Untuk hari ni saya akan cuba baca rakaat pertama 10 ayat dari surah Yasin, rakaat kedua 10 ayat lagi surah Yasin. So 20 ayat. Okey? Yasin ada berapa ayat? Berapa ayat? 83. Okey? Dalam 4 hari khatam satu Yasin. Tapi kita daripada subuh, rakaat pertama ayat 1 sampai 10, rakaat kedua 11 sampai 20. Dan Zohor pun macam begitu. So awak hari ni aja baca 5 kali. Kalau orang tak lancar, besok buat 2 hari, buat 3 hari. Ayat pertama bukan ayat 20 aja. Atau 1 minggu buat ayat tu. Kalau 1 minggu berapa kali kita dah baca Berapa kali? 1 minggu dah berapa hari? 7 kali 5? Berapa? 35. 35 kali. Hafal lah tu. Tak hafal buat 2 minggu. Pasti hafal. Lepas tu buat rakaat lepas tu dah boleh 11, 20 sampai 1 sampai 20 lancar. Dan buat 21 sampai 40. Dan lepas tu 41 sampai 60. Lepas tu 61 sampai 83. Habis. Takkan selama-lama kita nak hidup dengan kuliah kulhu. Okeylah, bolehlah juga. Saya nak tanyalah, selama satu tu sabab 10 tahun, 1 bulan saja Ramadan, 1 bulan saja Ramadan. Awak katalah awak boleh makan apa? Nasi tuang air saja, boleh? Boleh tak? Atau tak usah lain lah, ambil bubur masjid tu 1 mangkuk, kondom 3 biji, air 1 gelas. 1 bulan buka tu je, boleh? Boleh? Ada orang bilang boleh? Boleh tak? Tak boleh komplain. Alah, ini juga. Semalam ni, hari ni, 30 hari jangan minta asam pedas, kolek-kolek, kuih koci, semua jangan minta. Ayam penyek, semua jangan minta. Boleh? Hari-hari 1 mangkuk, tak boleh lebih. 1 mangkuk bubur masjid, kurma 3 biji, air putih 1 gelas. 1 bulan boleh? Boleh? Tak boleh? Rasa-rasa saya macam susah lah. Tak boleh, susah. Boleh lah, tapi tak lama-lama jelak tak? Macam kita boleh sampai 10 tahun kuliah kulhu. Faham tak? Awak tahu tak apa yang saya driving Kita tak boleh makan 30 hari bubur lambuk. Ataupun awak hari-hari lah 30 hari awak makan lauk asam pedas saja boleh? Terus saja lauk lain, boleh? Kita akan jelak. Tapi macam kita boleh solat dengan kuliah kulhu dah 10 tahun. So itu menunjukkan kita dilalai. Boleh bangun tak? Kalau awal Muharram masih tidur, ini tahun 2014 saya nak masuk. Betul tak? Boleh bangun tak dari tidur? Bacalah Yasin dalam solat. Saya tak hafal. Bawa Quran depan awak. Boleh kan? Saya selalu je cakap, taruh kursi kat depan awak punya sajadah. Taruhlah bantal 3-4 dan taruh Quran di atas dan taruh sekarang tak membuat hafal banyak. 10 ayat saja rakaat pertama dan 10 ayat lagi rakaat kedua. Sampai nak lancar Yasin. Demikianlah awak boleh buat pada sajadah, awak boleh buat pada muluk, awak boleh buat pada kahfi. Mana awak upgrade. Faham tak? Takkan kuliah kulhu saja. Saya tak buat kuliah kulhu lah Ustazah. Habis dah buat apa? Saya nak lancarkan 1 juzuk Al-Quran. Juzuk mana yang nak orang lancarkan? Baqarah berat. Muqaddam. Betul tak? Boleh tak? Ayat pertama. Ada berapa ayat? Surah An-Naba ayat 40. Surah 78. Okey? Baca Surah An-Naba. 40 ayat. 20. Pegang Quran. Taruh Quran
nampak 40 ayat, 20 ayat aku buat rakaat pertama. 21 sampai 40 rakaat kedua. Buatlah sampai awal lancar, sampai boleh hafal. Agak sudah boleh turun Nazi'at ayat 56. Dan turun Abasa 42. Kemudian turun Takwir ayat 29. Macam mana waktu kan? Sebelum meninggal, paling kurang satu juzuk dalam hati dia. Hafal. Besok-besok kita dah tua, bagian tak kuat nak jalan, nak pergi belajar pun tak kuat, nak apa tak kuat, duduk kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Quran pun mata dah tak nampak. Okay? Sebab kita, bila kita tua, kita akan balik asal kita. Kita lahir, ada mata, tak boleh lihat, ada telinga, tak boleh dengar, ada lidah, tak boleh cakap. Sampai Allah beri penglihatan pada mata, pendengaran pada telinga, percakapan pada lidah. Okay? So kita sekarang dah tak boleh bergantung pada ini, minta kita dapat gunakan. Tapi kita dah tak boleh gantung, tapi kita tak nak kita jadi orang yang lupa. So kita duduk dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Kan awak hafal? Duduk awak hafal. So sampai tua awak akan terbawa. Habis awak baca Amma yatasaalun, awak baca surah 70, awak selalu ingat. Baca surah apa pun, selalu baca nama surah. Dan terus bismillah. Surah Nazi'at, surah 79, ayat ada 46. Jadi awak mudah ingat. Satu hari bila awak nak baca, surah apa? Surah Naba, surah 78, ayat 40. So dia dah tersemat kat kepala otak awak. Dan awak baca, dan awak pakai kira jari. Dan awak tahu satu huruf, satu ayat tersalah, satu jari awak datang lagi. Kiraan dia. Buat. Baru kita tak lalai. Ini kita asyik habis kat dunia, kita habis banyak perkara dunia. Sampai akhirat kita sangat berkurangan. So Zunnun Al-Misri berkata, jadikan kegiatan kita, kegiatan yang kamu buat, tidak dicampuri dengan kelalaian. Yang ketiga, yakin Allah selalu mengintainya di waktu sendiri atau di tempat-tempat yang lain. Selalu ingat, kata Zunnun, Allah selalu mengintai kamu walaupun kamu berada di rumah kamu sendiri, kamu bersendirian atau di depan khalayak yang ramai. Kadang-kadang kita perangai baik bila di depan orang, kan? Tapi bila bersendiri kita lain perangai. Okay? Kalau pergi orang kahwin, makan gelojo tak? Saya yakin kita semua tak gelojo, kan? Tapi tak ada cakap sama ni. Kadang-kadang kat rumah tak gelojo gitu. Terbalik pula sekarang tau. Dulu orang kat luar bukan main tertib, makan. Kat rumah makan, mak ai takut kita. Sekarang terbalik. Kadang-kadang kita tengok pun terperanjat. Perempuan kecil aja badan. Nasi seringkan penuh macam-macam. Ayam pun ambil, daging pun ambil. Ada udang-udang pun taruh. Okay? Nasi. Kemudian kuih satu piring. Buah. Mana perut nasi? Agak ni perut besar agaknya. Tapi bila saya tengok banyak pula perempuan macam itu. Berani, ini. Boleh isi pula. Okay. Bermakna dia orang ini dia lupa yang Allah lihat. Haram tu orang kita orang dah jemput kita makan lah. Tapi makan lambangan. Makan berpada-pada lah. Kalau kita pergi jam pukul 1, mungkin ada orang dia kata saya pagi belum makan. Itu dia lapar betul lah. Okey lah. Kan? Ada orang pagi-pagi kita makan dah. Kan? Dia morning people. Bangun mesti nak makan. Tak ada perut dia tak bilang. Lepas tu pukul 1 makan macam gini banyak. Hari malam macam mana lagi? So kita kena jaga diri kita. Yang ada orang kat rumah dia makan lebih kurang. Ini dia bilang kita dah bayar bukan? Betul? Keikhlasan sudah tak ada pada manusia sekarang. Sikit saja. Satu Allah Ta'ala kata, wa qalilun min ibadiy ash-syakur. Sedikit daripada manusia yang tahu bersyukur. Yang memang bersyukur. Kebanyakan kita tak bersyukur. Kita pergi mau kahwin. Just because kita kasih satu envelope, bermakna kita boleh membazirkan makanan. Kita boleh buat diri kita macam tuan. Kita tak ada humble, tak ada tawaduk. Seolah kita ni minta dilayan, dihormati.
Bila orang tak layan, tak hormat, kita macam marah balik, mengumpat, mengata, menghina. Okey. Dan kita boleh buang makanan tak keluarga, ambil tu, ambil ni, ambil ni, tak makan, buang. Tak berdosa ke kita? Membazir selalu dengan syaitan. Kalau kita buat orang cakap, tidak, aku bukan free apa, bayar. So sekarang dah semua orang dah ada itu konsep kan, itu fahaman kan. Kita pula tuan rumah, jemput orang, apa pasal? Kita dah congkak, bikin majlis besar, ramen dia beribu-ribu, ini, macam-macam buat. Pasal kita kira-kira, kalau satu orang dia kasih aku satu minit $10. Kalau 10 orang berapa? 1000 orang berapa? 10, aku jemput 2000 orang berapa? Boleh lepas apa semua? Jadi, kita dah tak ada ikhlas dan bikin majlis dan datang majlis. Majlis macam majlis. Okay? So, bila kita selalu lupa Allah mengintai kita, kita akan buat banyak kerosakan daripada kebaikan. Allah pesan kita jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Kita tak buat, tapi kita tak perasan satu-satu majlis perkahwinan, dalam kerana kita pelajari anak pun kita tak ada keikhlasan. Bila anak kita dah dewasa, dah besar, dah kahwin, kemudian dia sakit hati kita bangkit semua yang kita telah buat. Mak susah payah, tunggu selumur, banting tulang, nak kasih korang besar, nak kasih korang sekolah, nak kasih korang apa ni. Ini yang korang balas. Jadi kita tak ikhlas kat situ. Kita buat kerana Allah, dia balas, Alhamdulillah. Dia tak balas, Allah akan balas kita. Tapi kita mesti bangkit. So kita di akhir zaman suka bangkit. Soalnya kita, apa yang kita buat tu mesti ada balasan. Sedangkan orang beriman dia tahu Allah yang akan balas dia yang sebenar. So pada anak kita, pada suami kita, yang ada isteri, suami dapat beri nafkah, tanggung nafkah, segala-galanya. Tapi si isteri kesian kan suami pasal mungkin kadang zaman gaji dia tak besar. Dia pun ada penyakit. Si isteri bantu sama. Bila bantu sama, jangan bergaduh. Habislah dia baca waktu berita dia dah 50 tahun. Dia bilang TV Singapore dah 50 tahun kan. So 50 tahun dia waktu berita dia baca. So rugi tak? Sebab itu kita yakin selalu Allah mengintai kita, walau kita di rumah kita, walau kita di tempat orang ramai, Allah senantiasa perhatikan kita. Okey. Nombor 4, kata Zunnun Al-Misri, bagaimana seorang boleh masuk syurga? Dia hendaklah menanti datangnya kematian dan membuat persiapan untuknya. Kita kena menunggu malaikat maut. Kita akan mati, kita tahu kita nak balik, dan kita kena buat persiapan. Jangan mulut sedap cakap, yalah akhirnya mati juga, tak mati. Sampai bila lah kita nak duduk lama kat dunia ni, mesti mati. Tapi apa persiapan kita dah buat? Solat daripada zaman dulu punya tahun solat belum bayar-bayar yang ada sampai hari ni. Puasa belum bayar, patut kita ni nak balik dah. Kita tak boleh ada hutang solat, tak boleh ada hutang puasa, tak boleh ada hutang zakat. Okay. Semua beres supaya kita balik tenang. Kita buat persiapan siang, malam, pagi, petang. Jaga anak, jaga kerana Allah. Jaga cucu, jaga kerana Allah. Tapi janganlah kerana jaga cucu sampai kita tak belajar agama lagi. Kita cakap, saya bukan bodoh nak pergi belajar. Bila nak belajar? Yang pergi belajar ni orang sufaha, orang bodoh. Satu dia tak habis belajar. Betul. Monitor. Betul. Kita tak habis belajar kan? Betul. Habis? Sampai bila nak game? Tak pandai-pandai ke? Kita bilang memang kita banyak, kita dah faham. Tapi kenapa kita belajar? Seawak perempuan. Kalau lelaki, dia kata isteri dia, awak perempuan, dah lagi masak lah. Awak hidup dah berapa tahun? 40, 50 tahun. Satu hari, 1 tahun 365 hari. 10 tahun 3,650 hari. Kalau 50 tahun, hoi, mana nak cakap. Apa resipi awak ada? Satu hari satu resipi, 1 tahun 365 resipi. Ada tak tangan awak 365 je cukup? Ada tak? Tak ada. Tapi kita terus makan, terus masak, ulang masak. Dan masak asam pedas minggu lepas, itu minggu lepas. Minggu ni masak lagi. Betul tak? Dan masak lauk ini minggu lepas, masak lauk kari minggu lepas. Minggu ni masak lagi. Betul tak?
ulang. So itulah kalau kita dah ulang-ulang barulah jasad kita dapat kuat, dapat makan kan. Begitu juga kita terus cari ilmu walaupun kita dah faham supaya iman kita bertambah mantap, bertambah kuat. Dan juga paling penting kalau dalam soal-soal keimanan, kita hadir ke dalam majlis-majlis belajar ni, kan? Kita hadir ni, malaikat mengelilingi majlis ni. Okay? Allah turunkan rahmat, Allah tutup lindungi dengan sakinah, ketenteraman. Jin tak dapat masuk. Dan semua ikan-ikan di laut tu Allah perintahkan pada dia, doakan orang pergi menuntut ilmu. Satu dunia punya lautan dan ikan akan doa begitu. Itu ada hadis Nabi SAW. Bukan kata, oh kita kat Singapura, lautan mana yang paling dekat kat sini? Kat mana paling dekat? West Coast punya laut. Tak, satu dunia, all the ocean, lagi besar-besar ikan. Mereka ada tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Terdapat tasbih kepada Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Dan ada hadis Nabi kata, binatang dalam laut, ikan dalam laut akan mendoakan orang yang keluar fisabilillah, orang keluar menuntut ilmu. Kita jalan ni, malaikat bentangkan sayap, tak nampak pun. Malaikat lindungan sayap, hujan kena juga, basah. Ini menunjukkan kehebatan dan kemuliaan belajar, kan? Jadi kita terus belajar. Kerana apa? Dengan kita belajar, hati kita akan tersentuh. So bukan ustaz tu yang menyentuh kita, bukan ustazah menyentuh kita, tapi Allah turunkan rahmat. Bila kita dapat rahmat, kita akan buat persiapan. Kita tahu kita dah makin dekat. Makin dekat. Satu-satu kawan kita yang meninggal, yang sakit, kita masih boleh bertahan lah. Alhamdulillah belum sakit sangat, belum meninggal, belum masih kuat. Tapi satu masa besok lusa kita tak tahu, kan? Nyari kita datang belajar lagi 2-3 bulan tak datang belajar. Macam mana keadaan kita tak tahu. Saya tak tahu, awak tak tahu. So kita buat persediaan. Macam mana kita boleh buat persediaan? Kita belajar. Bila kita belajar, kita insaf. Baru kita start baca Quran lebih sikit, baru kita tengok isi Al-Quran, baru kita start mengamal lebih sikit, zikir lebih sikit, doa lebih sikit, hafal lebih sikit. Untuk siapa? Untuk kita dah balik. So kita dalam dunia dah hidup 50, 60, 70 tahun ni ada. Apa yang kita dah buat dalam dunia, dah berapa rumah dah pindah dah. Betul tak? Kita dah pindah rumah, berapa banyak baju dah pakai. Berapa banyak makanan dah makan. Rumah kita dah berapa kitchen cabinet dah tukar. Rumah dah pindah 4 kali 4 kitchen cabinet. Yang rumah yang penghabisan ni, satu kitchen cabinet tu dah teruk, dah tukar baru lagi. Mana kita renovation, kan? Bikin ini, bikin itu, permainan ni banyak dah tukar, dah saking banyak dah tukar. Akhirat kita, kubur kita dah siap belum? Batu-batu dah siap. Seramik ke marble? Okay? Bagaimana kita nak buat rumah kita tu cantik tak cantik? So kita sekarang buat, sekarang. Ini orang yang kata Imam Zunnun Al-Misri, kalau nak masuk syurga, dia kena menanti kematian dan buat persediaan untuk kematian. Tak payah cerita orang, sedekah tak payah cerita orang, buat amal baik tak payah cerita orang. Tak usah tunjuk-tunjuk, aku kan buatkan engkau, aku buatkan Allah dan untuk persediaan aku esok mati. Kita mati, kita seorang-seorang dalam kubur, awak hari kematian, masuk sok khabar, oh si pulang mati, penuh orang, masjid orang, kami hebat, semua orang nak pegang keranda si mati. Ya Allah, apa yang ada depan? Semua orang jadi nak pegang ni keranda orang baik, ni keranda orang terkenal. Saya tengok kat YouTube, siapa tu? Habib apa nama tu? Habib Munzir, kat Indonesia, umur 40 tahun meninggal. Orang nak pegang dia punya keranda macam nak enggak tu, hoyong hayang, apa dapat? Sekadar pegang keranda jadi baik ke? Dia dah dengan amalan dia. Kita nak amalan apa kita ada? Kita pergi orang baik-baik yang belum kematian, kita doakan dia. Kita doakan dia, dia dapat. Kita doakan dia, kita dapat. Masya Allah, setiap huruf baca, besar pada. Ini semua kita buat dalam hidup kita kerana Allah. Okay. Masing-masing dengan buat persediaan untuk diri. Tak payah cerita-cerita. Okay. Buat amal. Rupa kita tak boleh ubah, amalan kita boleh bertambah, akhlak kita boleh menjadi baik. Rupa macam gini juga. Okay.
Itu yang keempat. Yang kelima, apa kata Zunun Al-Misri? Membuat perhitungan pada diri sendiri sebelum diperhitungkan. Duduklah kira diri kita. Kita hidup, berapa banyak orang dah kita musuhi. Asal kita rasa sombong dan bongkak. Kadang-kadang kita rasa diri kita hebat. Rasa tak diri kita hebat? Tak. Saya beritahu, kalau kita tak rasa diri kita hebat, kita orang apa? Orang Melayu. Kalau kita dengan orang Cina macam mana? Tak cebok, mak berak lah cebok juga. Kita rasa dia rendah, masa dia tak cebok. Dia pakai kertas. Kita dengan kita Melayu dengan India macam mana? Awak dah belajar lagi. Awak tak belajar? Minjam dalam keadaan tenang semua okey? Bila keadaan macam misal katalah anak awak, awak dah kasih sekolah kasih apa, sekali anak awak India lah. Anak awak perkenal orang Melayu. Orang India ni akan tetap cakap. Ada bangsa lain kalau mau kahwin. Ini Melayu juga lu mau. So, awak rasa, why? Awak tak pandang, dia juga makhluk Allah. Awak pandang awak, orang Melayu, orang India lebih hebat daripada bangsa tu. Ingat, keruntuhan iblis. Kerana dia kata, ana khairu minhu. Dia merasakan api itu lebih baik daripada tanah. Kita Melayu lebih baik daripada India. India lebih baik daripada Melayu. Kita lebih baik daripada bangsa Cina. Cina lebih baik, kata Daku lebih baik daripada bangsa ini. Maka itulah tanda takabur. Sedangkan Allah yang jadikan Melayu, Allah yang jadikan India, Allah yang jadikan Cina, Allah yang jadikan semua bangsa, semua manusia. Bukan mudah tau kita nak menyayangi manusia. Tapi insya-Allah bila kita belajar, kita akan rasa semua manusia adalah makhluk Allah. Bukan mudah. Sama juga bukan mudah awak nak sayang binatang. Apa binatang pun bukan mudah awak nak sayang tumbuh-tumbuhan. Okey? Kalau orang nak pergi jalan, nak pergi tengok pokok-pokok, mana pokok-pokok yang banyak sekarang? Garden by the bay. Kan? Alah, tak ada kerja lain, tak pokok, apa ada? Because awak tak appreciate pokok-pokok. Awak takkan suka binatang. Awak tak appreciate apa yang Tuhan jadikan. Tapi kalau awak suka binatang, awak tak kira anjing pun awak suka. Awak tahu Allah jadikan anjing, aku dilarang sentuh anjing, pegang anjing, pelihara anjing, melanggar sebab tertentu. Awak tak sentuh, tak pegang, tapi awak tak benci dia. Allah tak suruh kita benci anjing. Allah jadikan babi. Kita dilarang makan babi, yes. Tak makan, sentuh pun tidak. Tapi kita tak disuruh benci babi. Yang jadikan Allah, ingat, Allah jadikan Nabi Adam. Allah juga jadikan babi. Kita tak bezakan Nabi Adam dengan babi, Allah jadikan Nabi Adam, Allah juga jadikan babi. Allah perintah pada malaikat, hormatkan Adam. Allah perintahkan kita, jangan benci babi. Okey? Kalau kita malaikat, dia tak pandang pada perintah Allah. Dia kata apa Adam ada, aku dia mahu jadi aku nak hormat pada dia. Pasti dia takkan hormatkan Nabi Adam kan? Kalau kita tengok babi, Allah tak kata kalau usah makan, aku tak makan. Tapi kenapa mesti benci dia? Kenapa mesti benci makhluk Allah? Dia makhluk. Begitu juga Allah jadikan kita Melayu ke India ke Boyan ke Jawa ke Cina ke. Okay? Dia makhluk Allah kan? Allah suruh kita kasih sayang dengan makhluk Allah. Jangan membezakan bangsa atau agama pun. Dia Kristian antara dia dengan Tuhan, dia Hindu antara dia dengan Tuhan, dia Buddhis antara dia dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita. Tapi dia manusia kan. Kalau dia kebetulan jiran kita, kita kena tolong dia bila dia perlukan. Alah punya paksa lah si kafir, tak boleh macam itu. Kita sekarang dalam blok-blok kita semua ada bangsa-bangsa asing, foreigners, ada tak? Banyak foreigners. Mereka juga manusia. Kita mungkin tak happy lah. Satu orang buat salah, jangan kena nilai setitik. Besar susu Melaka. Blok saya tu Cina ada. Mungkin kita tak suka. Yang ada Cina, dia orang kalau cakap tak pakai. Kan? Lepas tu dia orang suka ludah. Kalau yang India pula kita bilang dia orang suka minum. Dan macam-macam kita cari salah. Kita tak ada salah ke?
Kita baik sangat ke? Okay. So kalau kita ada penghormatan, kasih sayang, insyaAllah kita lalu buat persediaan. Kita hitung diri kita, aku tak boleh buat ini, kita bilang orang bangsa asing, binatang lah, Ustaz cakap tumbuh-tumbuhan lah. Kita tu sampai jauh, kadang-kadang kita adik-beradik pemusuh, kan? Kita sedara mara pun menyampah, kan? Dengan sedara ada yang tak kenal, dengan adik-beradik yang tak kenal, sebab kita rasa nak always diri kita hebat. Kita tak pernah rasa diri kita rendah. Okay, so insyaAllah lah kalau kita dapat kata zunun al-misri, kita dapat pelihara hati kita daripada penyelewengan. Kita buat segala kegiatan, kita tak campur dengan kelalaian. Kita yakin Allah selalu melihat kita di mana pun kita berada, di tempat sendiri, tempat yang lain. Dan kita selalu menanti datang kematian dan selalu buat persiapan untuk kematian. Dan selalu kita menghitung diri kita sendiri sebelum diperhitungkan. Mudah-mudahan rahmat Allah orang ini dapatlah masuk syurga, insyaAllah. Sampailah situ saja. Orang khabar banyak. Banyak cerita orang khabar. Okey, sekarang kita bincang tentang Murah sabar tu murah sabar. sebenarnya Macam murah sabar. Itu tadi cakap macam murah sabar. dari mana kita? Ta'rif mahar. Okey. Sekarang kita dah tahu kita sedang dalam perbincangan apa tajuk kita? Rukun. Rukun apa? Rukun perkahwinan. Dah habis. Rukun perkahwinan, perempuan yang nak dinikahi, lelaki yang nak menikah, wali kepada perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Ini mesti ada dalam pernikahan. Tapi bagaimana pula mas kahwin? Mas kahwin tu wajib ada dalam pernikahan, tetapi tidak wajib disebutkan dalam pernikahan. Okey? Dan mas kahwin itu berdasarkan, kewajipan itu berdasarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 4. Okey, dan juga maksud hadis Nabi yang Nabi suruh carilah mahar, walaupun cincin daripada besi tak ada harga, tapi makna tak boleh lah lelaki tu kahwin perempuan tanpa memberi apa-apa kepada perempuan. Okey. Mas kahwin wajib diberi hantaran, makna hadiah. Jangan lebih utamakan hadiah daripada mas kahwin. Ini yang masalah masyarakat kita. Kita telah melebihkan hantaran daripada mas kahwin. Okay. Jadi kita kalau boleh tukarkanlah mas kahwin, hantaran tu. Sama juga, awak nak kasih mas kahwin $100, awak nak kasih hantaran $10,000, tukarkan aja. Jadikan mas kahwin $10,000, hantaran $100. Kahwin tak ada hantaran boleh? Boleh, no problem. Ada mas kahwin cukup. Okey. Kita bisa lagi alhamdulillah. Payah, tapi sister tak payah. Negeri kita walaupun kita bilang mas kahwin $100 your set ke sendiri. dan antaran kali sampai 5,000 sampai 10,000 sampai 15,000 kan. Bisa dalam keadaan baiklah pada saya. Kalau kita bandingkan dengan setengah negeri, okay. Kalau di negeri Arab, mereka punya hantaran mereka sampai $500,000 rial. Di Saudi ada perkahwinan sampai $500,000 rial. Okay. Perempuan kita macam itu. So Islam bilang perkahwinan paling barakah kata Nabi yang tidak tinggi mas kahwin dia. Kalau kita ni 100 ni dah kira paling rendah lah, tak ada nilai. Okay. Tapi negeri Arab dia kasih mahal. Tapi ada pula negeri dia menyusahkan pula pihak perempuan. Perkahwinan tak boleh susahkan pihak perempuan. India, Pakistan, yes, like that. Okay. Even orang tahu ini perempuan, suami dia tak ada, anak dia kena tak ada, dia tak ada income, perempuan tak kerja. Tapi nak kahwin perempuan ni banyak orang beliau seminar. Awak sanggup bayar? Biar nak kahwin cepat. Okay, biar nak kahwin cepat.
laki akan minta apa? Rumah, kereta, washing machine, motor, Vespa dia satu, budget dia panggil. Okay? Kemudian macam-macam dia minta. Yang dia minta ni perempuan, aku akan kahwin dengan dia, tapi dia mesti bawa emas 50 pound. Jadi kena pakaikan perempuan ni emas lah. Mana rantai, sekarang awak pound, kita bilang kira-kira separuh lah Kalau bilang 50 pound, it's about hampir 25 kilo tau. Dia kena pakaikan ni perempuan barang emas sampai hampir 25 kilo punya barang emas. Jadi, ni perempuan nanti kahwin, kita tak apalah kita pakaikan anak kita. Orang ingat anak apa dapat? Kahwin saja, kan? Laki-laki kalau kat India, Pakistan, laki-laki takkan tinggal rumah pengantin perempuan Bagi Arab pun tidak. Orang Arab tak tinggal, lelaki dia tak tinggal rumah perempuan. Perempuan terima laki-laki. Kalau tahu, laki-laki dah siap rumah. Laki-laki masuk rumah perempuan, pada mereka jatuh maruah. Okay. Kalau dia duduk juga rumah mak mertua, jarang si pengantin laki-laki nak berbual dengan mak mertua. Mak mertua pun segan. Kalau menantu ada kat dapur, mak mertua kat bilik. Mak mertua ada kat dapur, menantu kat bilik. Dia memang macam itu. Dia macam cabar. Kemudian kalau mereka perempuan tu kahwin, dia pergi ke rumah si lelaki. Okey? Nanti lelaki tu mungkin ada adik-adik perempuan. Adik-adik dia ke kakak dia nak kahwin, kan? Pihak lelaki kan demand kan, dia perempuannya barang sudah ambil lah kasi. Faham tak? Dia pusing macam itu. Satu dia minta, kau bayar, jadi dia bayar. Dan saya bilang ini sudah menyalahi sunnah. Dan mereka tak peduli. Kami tak ada pada mereka. Mereka dah ikut adat Hindu. Okey? Kita mas kahwin wajib diberi hantaran, terpulang pada masing-masing. Cuma kalau boleh lah kita hapuskan perempuan beri pada lelaki. Ini akan menjadikan sebahagian orang perempuan yang tidak berkemampuan dapat kesusahan. Katalah kita pihak lelaki, anak saya nak kahwin anak awak. Saya nak bagi pada awak barangkali 10 dolar. Saya akan beri cincin, saya akan beri itu ini. Awak pula dengar macam ini, awak pun balas 10 dolar. Awak pun kasih cincin, saya kasih jam, awak kasih jam. Ini yang mesti hapuskan. Kalau anak kita dipinang, kita kena janji siang-siang. Saya ini tak ada dalam Islam, perempuan tak bagi lelaki. Awak nak kasih pasal suka nak kasih. Faham tak? Yang ringan-ringan. Okay. Lelaki nak kasih itu, nak kasih ini, dia suka, dia mampu nak kasih, dia kasih, kita terima. Tapi kita kasih tahu siang-siang. Ini selalu manusia dah ada expectation. Saya buat kerja kahwin, awak datang makan, salam saya kasih duit. Ini expectation. Ini yang mesti kita hapuskan. Kita nak keikhlasan. Okey, sekarang saya awak mau minta anak saya. Awak kata saya akan bagi gini. Hantaran mas kahwin sekian, ini sekian. Saya bilang ini saya terima. Tapi saya kasih tahu siang lah. Kalau awak kasih saya 10 bulan, saya tak balas 10. Saya balas sekadar mampu saya lah 10 bulan. Berapa yang saya termampu. Okey, kita akan kasih cincin jam. Saya tak kasih cincin, saya tak kasih jam. Tentu kita janji siang-siang. Cincin pun tidak, jam pun tidak, apa pun tidak. Apa kita mungkin kasih buah-buah bakul, buah mampu lah juga lah kasih kuih 2-3 macam, tempah kuih sedap. Jangan kuih yang sampai dia nak makan jangan basi. Okey? Tempah kuih yang boleh tahan. Kemudian jangan kasih buah-buahan yang orang nak makan jadi berdosa pula. Memakan jarum. Jarum banyak, cocok. Kasih kuih jangan ada jarum banyak lah. Faham tak? Awak nak kasih yang senang. Awak kata saya nak kasih baju boleh lah, mampu kan? Saya kasihlah dia 2 helai seluar atau 3 helai seluar, buatlah baju dia 2-3 helai, kan? Kasut boleh kasih? Boleh kasih? Boleh. Cuma janganlah patang kasut tu. Jangan taruh atas tulang. Kan? Kasih, dah beli kasut kan? Ada bangkat engkau, tak payah pun tekan ayat. Dah ada pek ngangkat kasut tu pun dia hias, tak payahlah kasut dengan. Kasut nak bijak Nak bijak. Kasih gitu, hantar siang-siang kasut. Lain-lain boleh lah.
baik kasut perempuan, kasut perempuan dia takut atas tulang dan kita pula kena angkat lah bodohnya. Dia kena kasih kasut. Kasih hadiah-hadiah, tukar-tukar hadiah ni mengeratkan silaturahim. Cuma awak kasih kot kemampuan. Tapi usaha saya mampu, anak perempuan saya tak seorang. Saya dia kasih $10, saya nak kasih $20. Apa nak buat? Awak nak buat, awak buat macam kita, awak tak fikir. Awak memang mampu. Tetapi perbuatan kita akan jadi trend. Akan jadi ikutan kan? Perempuan lain yang tak ada duit, antara ada orang demand. So kita kena jaga. Awak nak kasih boleh, jangan depan orang. Faham tak? Dia kasih $10, awak kayu lah. Okey lah, aku balas $10. Jangan lebih. Nanti lepas kahwin, kasihlah. Apa orang tak tahu, seorang hidup untuk orang ni. Faham tak? Awak memang nak tunjuk. Saya nak belikan seorang menantu saya jam. Saya nak belikan dia satu briefcase pure leather. Saya nak belikan dia kasut. Saya nak belikan dia laptop. Saya nak belikan dia itu. Saya belikan dia all set. Atau Pak bilang tak apa, saya akan lepas kerja kahwin pihak perempuan. Lepas kerja kahwin, saya akan beri dia 100,000. Untuk apa? Nanti dia kat rumah. Dah buat renovation, kita tak nak ambil loan. Faham tak? Kita mak betul kasih. Ini hadiah untuk bikin rumah. Ini rumah berapa kau beli? Berapa ratus ribu? 400 ribu. Okey. Ini pergi ambil 100,000 deposit kat rumah. Kau punya SPF tolak berapa persen ni tambah, jadi bayar duit bulan kurang kan? Ini yang kita boleh buat. Bukanlah kita buat mengapa bikin macam nak chandelier lah, pintai terjun lah, pelamin macam-macam. Tiba-tiba anak tu nak dapat rumah, nak bayarkan main susah. Sekarang bukan kan? Boleh rumah mahal, duit itu mahal, duit ni mahal, nak renovation, nak beli itu, nak beli ni. Semua nak duit. Kalau kita fikir panjang, kita kasih makan orang sedap, tapi jangan membazir pada benda-benda yang tak perlu lah kan. Dan kita nak kasih apa kalau orang kaya, kasih di belakang lah, jangan jadi ke depan, jadi mata pada orang. Kadang-kadang yang datang tengok pun mata kan awak. Awak pula tak belajar agama, tak tahu doa kena mata. Nanti nak kena ingatkan awak, doa kena mata. Okey, sekarang kita nak bincang, kita nak kasih makan mas kahwin sekarang. Apa yang kita boleh kasih mas kahwin dan apa yang kita boleh tuntut sebagai mas kahwin? Pertama sekali, ta'arif mahar, ta'arif mas kahwin. Apa saja barang yang sah di sisi syarak, yang ada nilai, walaupun murah, boleh dibuat harga untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Barang tu, barang dia bukan barang halal, bukan barang haram, barang halal, dan ada nilai kalau dijual balik. Okey. Kita jual, kita dapatlah sikit ke banyak dapat. Sebab tu kita tengok Nabi kata, carilah mahar walaupun dari cincin daripada besi. Kita ingat cincin emas, cincin belian, cincin besi, gurka jual. Okey, boleh tak kita buat mas kahwin? Awak beli cincin tu berapa dolar? Dulu $1. Mungkin sekarang dah mahal sikit lah, dijual $4 ke $5. Mana ada harga tak? Kalau ini cincin, kita bilang ni mas kahwin, saya bentuk cincin besi, okay, jual. Berapa dapat? Dulu beli 5, sekarang jual $2. Dapat harga tak $2? Boleh buat mas kahwin? Boleh. Asal yang tak boleh? Apa pun asal dia halal dari segi syarak, boleh dijual untuk dapat harga, boleh dijadikan mas kahwin. Mas kahwin bukan mesti duit. Mas kahwin dia sepasang kasut jenama lah barangkali. Atau tak jenama, berapa harga kasut sepasang kasut bata? Lelaki hantar sepasang kasut bata, harga kasut tu RM14.90. Boleh tak jadikan mas kahwin? Boleh, ada harga. Okey. Kita belajar sebagai hukum tau. Aku kalau aku tak nak. Oh, malu. Mas kahwin, apa ni mas kahwin? Mas kahwin sepasang kasut bata. Malu. Padahal dalam Islam pun ni, apa saja yang ada harga. Barang itu tidak haram. Ini barang ada harga. Harga dia beribu. Mas kahwin dia champagne.
1920. Ada harga tu, ada nilai. Boleh buat mas kahwin? Tak boleh. Tak boleh, haram. Haram. Okey. So apa benda yang kita nak kasih mesti halal dan ada harga. Mahal ke murah harganya tak soal. Faham tak? Soalnya ada harga. Boleh kita jadikan mas kahwin. Itu satu. Okey. Nombor dua, boleh juga kita jadikan mas kahwin sesuatu yang bermanfaat di sisi syarak, iaitu bukan benda yang boleh dinilai harganya, seperti ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sebagainya, tetapi dibuat hadnya ilmu lah. Okey, sekarang kita nak kasih mas kahwin. Ada orang nak kasih mas kahwin senaskah Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Tetapi bagaimana dia memberi senaskah Al-Quran pada zaman kita ni sebagai mas kahwin? Hukum sah nikah. Tapi kita tengok munafaatnya atau tidak. Yang dia beri ni, orang ni memang ahli Quran. Kat rumah dia dah 10 Quran. Dia ni kasih lagi satu. Dia boleh baca satu kali satu aja. Betul tak? So bermakna Al-Quran tu munafaat. Tetapi memberinya pada zaman kita ni ada dipikirkan. Faham tak? Ini orang rumah dia ada 10 Al-Quran. Kalau dia dalam rumah ada 5 orang pun, dah ada lebih 5 Al-Quran. Al-Quran bila-bila munafaat. Yang kau kasih Al-Quran juga berapa? Boleh nikah sah kalau perempuan reda. Okay, perempuan reda no problem. So nanti kita akan bincang perkara tu. Kalau awak beri pada perempuan ini, rumah dia 1 Al-Quran tak ada dan dia tak sangat Al-Quran, memanglah mudarat. Faham tak? Atau diberi ilmu. Ilmu dia apa? Saya akan ajar perempuan, mas kahwin saya ialah mengajarkan Al-Quran. Perempuan ni dah tahu baca Quran. Takkan awak nak kasih dia mas kahwin mengajar dia ilmu Al-Quran, sedangkan dia dah tahu baca Al-Quran. Barangkali dia dah belajar kat Masjid Kampung Segelap, barangkali dia belajar dengan penggerak, barangkali dia belajar Quran Islam Center. Dia faham Al-Quran. Yang awak nak ajar dia Al-Quran lagi buat apa? Tak munafaat kan? So dia dah ada ilmu tu. Mungkin perempuan ni pandai Al-Quran, tapi dia kata saya akan ajar dia komputer basic sampai ke Microsoft lagi dengan dia dulu sampai ada limit. Saya akan ajar dia ini. Ini sebagai mas kahwin. Boleh tak? Boleh. Kita kahwin, isteri kita pandai, yang bakal isi pandai baca Quran, semua pandai, tapi dia tak tahu kira. Kira lembab. So si suami janji akan ajar dia kira-kira matematik sampai peringkat ni sebagai ilmu dia. Boleh tak? Boleh. Quran pandai kira-kira tak tahu, kasih $10 dah mabuk. Kalau kasih dia sini kita kira 20 campur 10 campur ni campur ni 5 sen. Dapatlah kan kita 5 sen sekejap dia keluar. Dia ambil 20 sen ni, 20 sen campur 10. Dia kira, mana dia lembab dia kira. So suami akan ajar dia matematik sampai dia cekap berbelanja beribu kat tangan pun dia boleh belanja. Sekarang saya tanya awak lah. Saya tahu apa kali solat? 1 bulan? 1 tahun? 10 tahun? Kita kena lambat dia kira kan? Tapi boleh kira. Pasal saya tak usah senang. Pasal saya mengajar. So saya kena duduk buat praktis lah kira-kira. Saya pun lembab. Tapi pada saya buat selalu kat rumah buat saya tak kira. Kalau saya tak buat ni, saya pun sama-sama tak lambat dah kira. 1 hari 3, 1 bulan ada berapa hari? 50. Mana boleh 50? Tu baru 10 hari. Betul tak? Jadi kita akan lembab kalau kita tak biasa. Jadi katalah kita kan nak kahwin, suami kita kata dia akan ajar kita sampai pandai. Ni kita lembab sikit, dia ajar sampai pandai. Boleh. Ilmu pun boleh. Bukan saja mesti ilmu Al-Quran, Maths, English, tak tahu cakap orang putih. Cuba cakap
Yes. Okay. Tak tahu juga kan. Si suami kata dia akan ajar dia sampai peringkat budak darjah 6. So itu sebagai mas kahwin. Jadi kalau suami dia sudah mengajar dia sampai pelajaran budak darjah 6, sampai PSLE, mana mas kahwin tak habis bayar. So tak mesti kasih Quran. Faham tak? Boleh ajar maths, ajar komputer, ajar dia bisnes, ajar dia macam-macam. Itu pun semua boleh jadikan mas kahwin. So dia manfaat. Dia tak boleh dijual. Kau nak kasi apa? Saya akan ajar awak komputer. Jadi orang dia kata, oh kau kasi komputer. Bukan, ilmu komputer. Boleh tak? Kasih ilmu tu dulu aku jual kat Merah. Boleh? Tak boleh jual kan? Jadi ilmu dia. Ilmu yang manfaat. So kita boleh kasih barang murah pun tak apa, asal halal dan boleh dijual berapa harga. Kita boleh kasih sesuatu ilmu pengetahuan atau yang manfaat tetapi ada hadnya sebagai mas kahwin. Saya nak saya punya mas kahwin, kata dia saya akan ajar awak ilmu sihir sampai faham. Ilmu juga kan? Boleh? Tak boleh, haram. Kalau ilmu tu haram, tak boleh buat mas kahwin. So, barang tu najis atau haram, tak boleh buat mas kahwin. Itu dua barang. Kalau barang, dia tak boleh najis, dia tak boleh haram. Boleh dijual dapat harga. Okey? Murah, mahal, itu lain cerita. Itu sah buat mas kahwin. Kalau ilmu, dia manfaat. Bukan saja makna ilmu manfaat, jangan fahamkan mesti ajar Quran, tak. Tengok apa-apa perjanjian pihak lelaki dengan pihak perempuan. Pihak perempuan kata saya boleh terima ilmu manfaat. Anak saya ni dia tak tahu bahasa English. Awak baca dia sampai peringkat darjah 6 PSLE. English all the way daripada primary sampai primary 6 punya English. Awak mesti ajar anak saya sampai dia boleh cakap English dengan fasih. Okey. Ataupun awak kata English, awak ni kalau kahwin orang Bangladesh ke orang Pakistan ke, okay? Orang ni tahu cakap orang putih saja. So awak kata, mas kahwinnya kau ajar anak aku cakap Hindustan sampai dia fasih. Boleh? Kan? So lepas itu anak awak dapat dia cakap orang putih. Awak kahwin orang Arab, minta dia ajar bahasa Arab. Atau dia kata aku ajar bahasa Arab anak awak sampai dia boleh bercakap Nahu Arab sampai ada hati lah kan? Dia beri, boleh, harus. So kita sekarang ada ilmu, kita faham, kita tak cetek lagi. Mana bukan mesti duit Tahu tak? Mas kahwin bukan mesti duit. Kemudian mahar apabila tidak diserahkan pada pihak isteri, hendaklah diberitahu. Ini mas kahwin. Orang kita kalau mas kahwin tu dia buat tak pokok lah. Betul tak? Dia hias lah kan. Orang kita kan kreatif. Kita jangan macam menolak. Ini menunjukkan satu bangsa yang very kreatif. Awak tengok dari angle awak takkan pandang rendah. Awak ni semua pandai dia buat. Masya Allah, so kreatif. Dia buat bunga lah, dia buat daun lah, dia isi dalam kotak lah, dia buat macam-macam. Paling senang dia isi album. Betul tak? Tak berat-berat dia isi album. Okay, no problem. Apa awak nak buat? Okay, awak tahu, awak kata mana mas kahwinnya tu dekat pokok, dia buat pokok. Okay. Jadi bawa album. Okay, ni masa kahwin tunjuklah Pak Imam, tunjuklah bapak mertua, tunjuklah orang ni, tunjuk semua orang tunjuk. Tapi dia tak beri pada isteri dia. Isteri boleh tolak, kau tak beri aku mas kahwin. Paling mustahak lelaki tu nikah perempuan, dia beri sendiri dengan tangan dia mas kahwin, beritahu pada isteri dia, ini mas kahwin awak. Bukan tahu album, satu kampung tengok, isteri tak tengok. No, kalau dia salah, cakap ujian. Sebab si perempuan ni dia ada hak. Kalau dia punya perkahwinan janji, saya terima nikahnya Polana binti Polan dengan mas kahwin sekian-sekian wang tunai. Dan isteri tak terima duit tu. Malam suami tak boleh sentuh. Jadi kita kata duit, no money, no touch. Okay? Because you janji tunai kan? Duit tak boleh dulu. Where's my sperm? Saya duit mas kahwin saya. So mestilah bila kasih kita ada anak nak kahwin, kan? Anak lelaki, ni mas kahwin.
kita barangkali bilang beritahu pada dia, beritahu pada yang lelaki ikut dia, ni dah tunjuk-tunjuk orang, ambil ni mas kahwin, nanti masuk dia nak pergi batalkan air sembahyang kan. Padahal tak ada dalam Islam batalkan sembahyang, tapi tak haram. Saja dia jadi suami isteri kan. Okey, bila dia isteri dia salam tangan dia, dia pun dah salam, kasihlah ni mas kahwin awak. Cakap dengan dia, ataupun tak nak cakap sejam. Salam saja. Malam nanti masuk bilik berdua, dia ambil duit mas kahwin tu, dia kasih serah dengan isteri dia, ni mas kahwin awak. Yang tadi saya janji siang depan bapak awak, ni ambil. Kita kena ajar anak kita. So mas kahwin dah diberitahu pada pihak isteri. So isteri boleh klaim tak terima. Sudah lepas 10 tahun, suami kan tak bayar, tak kasih, kita tak dapat mas kahwin kita. Kita boleh cakap dengan dia, awak belum kasih saya mas kahwin, saya dah beli macam-macam beli awak rumah, saya dah belikan makan minum 10 tahun, awak kira ni mas kahwin, itu nafkah. Banyak kita kan tak dapat bezakan. Seorang suami dia wajib kasih mas kahwin, dia wajib kasih nafkah, sunat dia kasih hadiah. Faham tak? So awak mesti beza, suami kita kasih kita apa? Mas kahwin, nafkah, hadiah. Jangan kasih beli beras, beli gula, beli apa sampai badan kita sihat walafiat ni. Kan? Itu semua nafkah. Mas kahwin masa nikah. Tapi dia hutang ustazah. Oh dulu kahwin hutang, ada tak? Rejak kahwin hutang ke tunai? Tunai. Mana pergi suara? Karaoke. Tu lori balik asal. Okey, kita suami kau bawa hutang, kau mas kahwin hutang tak tunai. Tunai isteri mesti nampak on the spot. Okey, so nanti kita sekarang kita tentang soal hutang. Hutang, saya terima nikahnya Polana binti Polan dengan mas kahwin $100 hutang. Bila nak bayar? Wajib bayar bila dia bersatu. Bila bersatu, kadang-kadang malam tu juga bersatu. Kadang-kadang lepas 3-4 hari dah bersatu kan, sudah wajib bayar. Tapi dah 20 tahun. Boleh tak kita tuntut? Boleh. Nari saya dah belajar, awak berkahwin dengan saya hutang tau. Tapi awak belum bayar. Apa belum nak bayar? Yang saya kasih awak itu nafkah. Mas kahwin, masa nikah, awak bersatu saja bila kata orang hutang, bila dia wajib bayar. Sebaik-baik dia bersatu saja suami isteri, dia kena bayar. Mas kahwin. Kalau halal is different. Orang dah halal, tak bayar-bayar lah. Suami awak sangat, sudahlah aku halal. Halal kenapa dapat pahala? Tapi kalau isteri nak tuntut, bercerai, mati lah. Okay? Mati. Sekarang nak tuntut hutang. Isteri bilang, mas kahwin $100. Nafkah, saya kahwin dengan dia 20 tahun. Dia suruh saya bayar duit api air, saya bayar duit property tax, saya bayar duit ni, semua tulis. Berapa satu bulan awak keluar duit awak? 500. Okay, so 10 tahun berapa? 1 tahun, 1 tahun, 1 bulan 500, 1 tahun berapa? 6,000. 10 tahun berapa? 60,000. 60,000. Mas kahwin 100. Okay? Nafkah hutang 60,000. Lagi apa? Nafkah semasa dalam edah 4 bulan 10 hari. Okay? Berapa satu bulan punya perbelanjaan? Semua ditulis total. Ini kena bayar dulu sebelum boleh bagi faraid. Boleh dapat balik? Boleh. Alamak, aku selama ni aku kat rumah, semua kita kasih duit kita. Balik kira-kira. Kalau awak nak tuntut, bukan ajar awak tuntut. Kalau awak nak tuntut, kadang-kadang kita boleh halalkan saja, no problem. Sebab kadang-kadang kata kenapa halal? Sekarang kita pun dah tua, anak-anak semua dah kahwin, kan? Anak-anak ni akan berada kita lah, insyaAllah anak baik semua. So kita tak payahlah nak berkira sangat. Faraid lah mak, setiap bulan pun anak ada 5. Seorang dah kasih awak 200, 100, dah cukup. Kalau suami yang tak ada, suami meninggal, ini cukup. Rumah ni nak jual-jual, awak pun ada bahagian. Kira awak boleh tumpang rumah anak-anak, awak tak susahkan anak-anak, atau awak tinggal sini, kata biarlah mak nak minta izin dengan kamu semua. Kalau kau izin, kita mak tinggal rumah ni, kita pergi lawyer dulu, bikin, sekarang dia tak panggil power of attorney.
dia ada satu statement lagi dia panggil, mana dengan surat itu mak meninggal, di surat bawa pergi housing board, housing board kasih satu surat lagi pasang lawyer apa semua, rumah dah boleh jual, korang bagi duit balik. Siapa kalau awak punya rumah awak punya nama seorang, better do something Tak ada, saya dah jumpa 2 kes. Suami meninggal, tak ada anak, tinggalkan isteri. Tak berapa bulan isteri pula meninggal. Satu surat menyurat tak ada. Suami ada adik-beradik, isteri ada adik-beradik. Rumah gaung HDB seal 3-4 tahun. Jual tak boleh, sewakan tak boleh, hapak tak boleh. Sampai pihak keluarga suami dia pergi pasang lawyer, pergi lawan. After 3-4 tahun baru dapat surat release, baru boleh jual. Sebab dua-dua yang punya nama habiskan dah tak ada lagi. So selalu yang saya advisekan, kalau awak dah tinggal awak seorang, suami dah meninggal, besok tinggal awak seorang, awak nak duduk rumah tu, pergi bilang panggil anak-anak, sebab anak awak kena jual rumah tu, boleh duduk dengan anak. Awak kata tak nak, saya nak duduk sendiri, kan? Jadi okey, anak-anak pun rela, mak tak apa, mak duduk, mak kalau apa-apa jadi di rumah korang punya, tapi pergi lawyer dulu. Jadikan salah satu anak dapat power of attorney, bukan dia punya rumah. Kita ada 5 anak, ambil satu, pergi kat lawyer, kita bikin surat lawyer, kalau saya meninggal, ini rumah, ini harta-harta saya semua sekali ditaksirkan dan kemudian di 1/3 buat amal jariah untuk saya dan yang lain semua untuk faraid. Nama anak awak ada 5, tak awak 5-5. Ada anak lelaki, orang lain dah tak dapat lah. Kalau nenek, mak awak lagi hidup, mungkin mak awak ada. Kemudian yang sekarang bikin power of attorney, ambil salah satu daripada anak ni atau orang luar pun boleh, ambilkan dia, suruh dia uruskan. Kalau ini rumah, pergi ke housing board, nanti bawa ni surat dengan stamp lawyer, ke housing board tengok, okey, ada power of attorney, housing board akan keluarkan satu surat. Bermakna awak sekarang dah boleh jual di rumah. Okey. Jadi kalau masa seorang tu kematian suami, bila rumah jual, dia boleh claim all this. Faham tak? Jadi kalau misalnya dia rumah dia tak ada apa-apa lain harta dia boleh claim kalau dia ada semua hitam putih. Kalau itu jam baru nak tulis, nanti awak tak boleh claim. Kalau awak cuma anak-anak tak ada problem. Yang selalu problem kalau awak tak ada anak, atau anak perempuan, adik-beradik suami datang claim. Jadi awak jadi susah kan? Sedangkan faraid bukan makna kita nak aniayakan orang Faraid makna kita nak tolong orang. Jangan sampai kita susah besok. So awak tulislah apa awak perlu tulis. Okay? So kita utang pergi minta. Kalau tak nak minta, halalkan. Jangan cakap. Orang dulu banyak cakap, kita orang lelaki ni dia punya dosa berat pasal mas kahwin. Apa yang berat? Kalau halalkan jadi ringan. Betul tak? Kalau misalnya awak dah kahwin dengan dia bilang hutang dan dia tak bayar-bayar, kenapa? Tak minta, awak pun berdosa. Tak minta. Okey. Jadi, hamada awak halalkan atau awak pergi minta. Mas kahwin bukan banyak. Okey. RM22.5 ada ustazah. Halal. Itu dulu punya RM22.5. Sekarang punya yang dulu punya RM22.5 harga seekor lembu. Okay. Nenek saya kahwin, saya ketawakan dia, "Nek, mas kahwin nenek berapa?" Kita dah belajar ni. Dia tanyalah nenek. Neneknya mas kahwin berapa? RM22. Nek, bunganya ni RM22. Apa kau bilang murah? Satu kampung boleh makan tau. RM22.5 seekor lembu punya harga. So, mana orang dulu yang jual kita ilmu dia tak tinggi, kan? Tapi dia ikut syarat betul kan? Harga mas kahwin seekor lembu. Kita ni harga $100, 5 kilo punya kambing pun tak boleh dapat. Jangan nak cakap setengah ekor kambing. 5 kilo pun tak ada. Okay? So kita yang salah. Orang dulu orang pandang dia rendah, tapi dia punya ilmu tinggi. Okay? So kita isteri minta. Dan bila seorang itu bilang hutang, okay, bersatu saja dah wajib dapat. Okay. Kalau seorang lelaki dia dah kasih mas kahwin. Mas kahwin dah kasih. Masa kahwin, ni dia pun bawa, dia kasih dengan isteri dia gelang. Dia kata ini mas kahwin awak. Beritahu dia, semua nak kita cakap Mas kahwin dia seutas gelang.
atau apa tadi satu gelang atau sebutan rantai. Kita Islam tak ada cincin kahwin. Nak kasih cincin ini mas kahwin sebentuk cincin boleh? Boleh. Rantai boleh, cincin boleh pun. Cuma kita tak ada bilang ini tanda kahwin. Kita kahwin, orang Islam ni dah kasih cincin sebagai tanda perkahwinan. Kita punya tanda perkahwinan dengan nikah, bukan dengan rantai cincin dan sebagainya. Itu kita kasih cincin ke, rantai ke, apapun. Dia bilang ini mas kahwin, yes kasih. Saya kasih cincin mas kahwin saya sebentuk cincin mas. Mas kahwin saya seutas rantai. Mas kahwin gelang tangan. Mas kahwin sebiji ke sebuah banglo. Boleh? Apa pun. Asalkan ada harga. So Islam tak ada cincin kahwin. Dan pengantin laki-laki kalau belum nikah masukkan cagungkan jari cincin kepada perempuan yang tunang dia haram. Haram. Dari awal dilaknati oleh Allah Ta'ala. Okey? Dan kita yang hantar ni kalau tahu, kita tak tahu. Sekarang kita tengok si laki-laki budak laki-laki pun ikut. Kita tanya apa pasal si pengantin laki-laki ikut? Boleh, tak haram dia ikut. Dia tak, asalkan dia tak naik. Dia tak masuk ambil bergambar berdua. Dia masuk dengan sarung cincin. Kalau dia masuk sarung cincin, kita pun tukang tengok. Kita dapat saham kita dapat dosa tau. Laki-laki ni masukkan cincin ke tunang dia. Awak diri kat situ, awak kameraman dan sebagainya, awak dapat saham dosa. So kalau awak dah tahu dia nak ikut, awak jangan ikutlah. Okey? Awak cari alasan sebab awak tahu dia nak masuk cincin. Ni semua laki-laki muda ni semua tak pakai saman awak bilang. Dia mesti nak masuk cincin. Kita macam cakap dengan mak dia kakak kita. Dan kakak kita ni pinjam tak kisah sikit. Kan? So awak cari alasan tu. Datang ke rumah, barangkali tak hantar kenapa sakit perut kak. Asuklah ke toilet 10 kali kejap, kencing pergi, kencing balik. Minum bagi-bagi dengan air banyak. Jadi awak nak kena subhan. Cari alasan. Sebab awak dah tak boleh tegur kan? Tak awak tak boleh tegur, awak sama-sama. Ini besar punya kesalahan kita. Okey? Kita tak boleh tegur, jangan bersama-sama. Kalau kita bersama, kita dapat dosa sama. Okey? Jadi, mas kahwin diberi. Anak-anak kita bilang, ni kasihkan mas kahwin dari isteri kau. Kau sendiri kasih. Okey, kat bilik, masa dapat orang ramai, tak pulang. Nafkah. Yang kita akan menyusul tak lama lagi. Nafkah. Nafkah bila start kasih? Bila start kasih? Perempuan bersatu saja nafkah dah wajib kasih. Lelaki tu dia kasih mas kahwin, masa nikah. Okey, lepas tu malam dia masuk bilik, dia boleh kasih tu jam nafkah. Atau barangkali malam ni dia bersatu dengan isteri dia. Besok pagi dah wajib nafkah. Dia kena ambil duit. Fatimah, ni nafkah awak sebulan. Mana kita hidup 2 orang. Sementara saya keluar dari rumah, saya duduk dengan mak bapak awak. So ini 1 bulan punya perbelanjaan. Si perempuan ni tak ada ambil duit. Sebab apa ni rumah mak bapak dia? Dan mak bapak dia nak pergi pasar, nak pergi masak, nak pergi apa kan? Dia kena kasih ni duit kepada mak dia. Siapa dia tinggal kat rumah si laki-laki tinggal kat rumah dia? Kalau dia sewa bilik, 1 bilik berapa? 50 1 bulan? 400. Makan, minum, suruh belum masuk. Kena si laki-laki kena kasih. So kita ada anak kita nak tinggal rumah isteri dia, kan? Kita bilang kan, mesti beritahu dengan dia. Ini nafkah. Kau wajib kasih, kau tak boleh tinggal free. Api air nak bayar, bilik kau ada aircon. Takkan mak mertua kau nak bayar? Faham tak? Habis hari-hari kau suami isteri nak mandi. Anak dia, dulu anak dia, sekarang isteri kau. Mandi pakai air, angkat wudu pakai air. Kan? Nak makan, nak minum, nak itu, nak ini. Semua mak mertua kau nak siapkan ke? Tidak. Laki-laki tu. Jangan ingat kalau jadi pengantin sampai 2 bulan, 2 minggu free, apa ni, kita bilang enjoy lah, tak payah bayar, tak apa. Berdosa kalau mak mertua tak kena. Sama mak mertua, kita kahwin dengan anak kita, kita tak wajib tanggung anak kita tau. Faham tak? Itu kewajipan lelaki bernikah. Bukan kata dia nikah dengan anak kita dah tanggung anak, tanggung menantu pula. Jadi kita ni yang punya yang menantu orang ni lah anak kita. Mana kita bukan ibu yang baik kalau kita tak ajar ni semua pada anak kita.
Kita macam duduk kata kau nak nikah, mesti mak yakin kau dah duduk belajar. Tapi mana ingatkan kau, mas kahwin, hari kau nikah juga kau serah. Kau sendiri serah pada isteri kau. Okay? Bukan pegang kepala. Apa dia baca kita pun tak tahu. Macam action je depan orang tu. Itu tak payah pegang kepala pun tak apa. Faham? Itu tak ada wajib. Macam pegang kepala doakan. Tak. Kau kasih mas kahwin dengan tangan kau sendiri. Cakap. Fatimah, ni mas kahwin awak. Depan orang atau dalam bilik? Mas kahwin. Ada nafkah? Nafkah lain? Nafkah? Bila kau kena kasih? The moment kau bersatu dengan dia, dah wajib nafkah. Malam tu. Kalau boleh malam ni, malam tu kau berdua, kau ambil duit, kau kasih. Ni 1 bulan. Kau masuk berapa bulan? Dari berapa bulan? Nak semalam dah kahwin 15. Okey? Kau kasih ni nafkah sampai setengah bulan. Dulu. Sampai ujung bulan. So 1 bulan kau kena kasih berapa? Kau fikir, rumah, makan, minum kau kasih dah. Mungkin tak nak kasih banyak, tak boleh kasih banyak. Setengah bulan kasih 300. 300. Sebulan 600. Cuba tinggal sendiri. Kau tinggal sendiri boleh tak? Nak kahwin bulan 9 nanti. Ada nak kita, jangan logik. Ni dah dapat kau kasih 300 sebulan nanti. Kau dapat gaji, kau kasih 1 bulan. 600. Tak payah bikin nama. Duit tu boleh bikin rumah. Mak tak rela. Perempuan saya nak bikin-bikin lah. Mak tak rela, tak nak, mak tak nak. Kau kan duduk sini. Tapi kalau awak jadi bapak, jangan tolak ambil. No, awak simpan duit tu. Awak simpan tu dia. Kalau awak kasih dia macam itu, awak ajar dia tak bertanggungjawab. Faham tak? Ambil. Terima kasih. Kita masak macam-macam biasa. Lebihkan sikit je kan. Pada hari kita masak dan sebagainya. Tetapi, duit tu kita simpan. Awak nak ambil, nak makan, nak belanja, halal. Okey? Tapi akan tak apa kita simpan. Mana tahu besok dia nak kat rumah. Mana tahu besok cucu datang. Banyak nak belanja kan? Kita boleh kasih dia balik. So, saya dah banyak mak-mak saya tengok yang kahwinkan anak. Masih bekerja. Cleaner lah, gitu gini pasal. Habis macam mana? Saya dah kahwin anak kau banyak seorang. Yalah, diorang kahwin tapi diorang kasih berapa sen saja. Habis rumah, hari nak bayar. Diorang kasih 200, sampai hari dah 200 lebih. Lepas tu, makan minum dia semua. Habis kalau kita tak tokok macam mana, rumah ni pun belum habis bayar. Menantu masuk cuci tangan. Rumah dia tak nak minta, mak mertua yang tengok dia anak seorang, mak mertua seorang. Jadi aku masuk, buat bodoh je sudah. Tak payah minta rumah. Besok mak mertua aku gol. Bila aku dapat rumah, aku senang. Ada menteri macam mentaliti tau. So saya pernah sepupu saya, dia orang masuk kahwin. Dia, apa ni, bila orang bilang, siapa dia akan telefon saya. Dia minta pandangan. Tapi dia kata, Kamaria, ada satu orang masuk saja. Dia tengok rumah ni, rumah eksekutif. Wah, bagus ya rumah ni. Siapa bilang? Terus siapa bilang? Dia kata, ini anak perempuan saya. Oh, baguslah kalau gitu anak saya kahwin anak awak, cuci tangan. Dia cakap itu. Lepas tu dia diam juga. Dia kasih air apa ni. Dia kata, awak kenal Ustazah Kamaria? Dia kata, kenal. Dia tak tahu saya awak ni sepupu tau. Sepupu bapa. Saya dengan dia saudara. Jadi bila dia sepupu saya telefon, saya tak kenal dia. Cuma saya tahu dia siapa. Ini orang memang kon orang. Jangan tolak. Dia pun apa-apa dia bilang rumah sini kan. Jadi dia pakai nama saya boleh ambil rumah orang. Saya jaga lah kita dan anak kita didik. So saya bilang 600. Kalau dia itu sepatutnya pada saya paling kurang. Sebab rumah bukan murah. Kalau katalah dia kata tak boleh kasih 600, 500 untuk 2 orang. Dapat anak tambah lagi. Anak pun pakai air banyak kan? Betul tak? So mana bayar? Kalau melainkan rumah dan anak, kita tumpangkan anak, kita tinggalkan anak, kita memang tak payah bayar apa-apa lah. Jelas? So ini macam kita mesti didik anak kita. Panggil anak kita, jangan dia tahu lah. Banyak dia tak tahu. Dia masuk rumah orang sumpah dia, orang sumpah mak bapak dia. Mak bapak kau ajar anak, masuk rumah kita, nyusahkan hidup kita. Takkan dia dah kahwin dengan anak aku. Kalau dia belum nikah, memang aku suruh putus. Tak baik pula ceraikan orang kan. Macam yang lelaki tak ada tanggungjawab. Banyak lelaki macam ini tu. Masuk orang tu, bodoh je. 1 hari pun tak boleh tak bayar nafkah. Awak duduk dengan mana
jadi pengantin sampai 2 minggu, honeymoon, honeysta, honey macam sampai dia nafkah tak kaya, berdosa. Kalau mak mertua tak reda, dia berdosa. Isteri tak kisahlah kan. Balik rumah mak masak, balik mak mertua mak mertua masak. Tapi si lelaki yang nikah tu yang wajib bagi nafkah, perempuan tak wajib bagi nafkah, perempuan tak ada dosa. Anak kita tak ada dosa, menantu awak tu yang berdosa. Dia dengar-dengar. Dan menantu kita jadi kita macam kenapa? Dia nak kahwin mak bapak dia tak terangkan dia macam-macam. Tak ajar dia. Okay. Sekarang dah belajar belum? Tak harus stres anak lelaki. Dia nak kahwin dengan bikin majlis besar gagah, tapi agama tak beri dia. Allah.